Kawan-kawan, tak. Segala ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Ha, cuba tengok. Semua ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Apa bezanya? Bezanya adalah ketika kita bicara tentang pengetahuan, mestinya namanya itu pengetahuan dan ilmu, kerana dia terbalik. Jadi disebutlah kita adalah ilmu pengetahuan. Jadi jika kita nak membahas tentang ilmu, kita bahas dulu tentang pengetahuan. Pengetahuan ialah segala hal yang kita ketahui dan kita tidak ragu dengannya, itu sebut dengan pengetahuan. Seperti contoh, kita tahu ikan hidup di air. 100% kita yakin ikan tu hidup di air, dia tak mungkin hidup di darat. Kita dah tengok semua, di mana-mana pun negeri, di mana-mana pun tempat kita tengok ikan hidup di air. Kita dah memastikan dengan keyakinan, itulah kita disebut dengan pengetahuan. Tetapi di mana ranahnya ilmu? Perbezaannya, ilmu adalah berbicara kenapa ikan itu hidup di air, kenapa dia tak hidup di darat. Ternyata kalau orang ilmuwan dijawab, kerana ikan memerlukan H2O lebih banyak daripada O2. Artinya adalah ikan lebih banyak memerlukan air daripada memerlukan oksigen. Itu bezanya. Faham ya?